Oh, oh comel. Oh rezeki. Air mana? Jangan sebek ni. Oh. Jadilah. Pari. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini kita berada di Pantai Bisikan Bayu, kawasan dekat Gerai. Hari pun adalah ramai lah juga belah sini gapo. Hari ini kita pakai 3 batai joreh. Satu batai tu main Apollo, 2 batai tu kita main udang hidup. Okey. Udang kita pakai macam biasa. Kita pakai udang kopek, beli dalam RM10. Lepas tu udang hidup kita pakai sair kakak. Pagi tak ada. Macam puruk ada sedikit. Dalam RM7. Okey. Apa-apa kita set up dulu apa yang patut. Okey, setup pertama kita pakai 2 mata joreh panjang. Dan ni kita main udang hidup. Batu kita pakai batu saiz 135 gram. Mata kita pakai mata saiz 10 tak silap. Kali kukai saiz ni lah, saiz 15 atau dengan saiz 16. Yang ni kita pakai setak perambut dalam sedepa. Masih.
Pemut dari depan batu saya 5. Okey. Mata kita pakai mata ni. Mata 2. Ni macam biasa. Apollo tidak tinggal. Try. Tak boleh main dengan kasar. Kita main yang halus-halus. Jadilah buat laut. Ni Apollo, kita pakai Apollo saiz 10 mata. Okey kan. Okey, kita baling dulu. Udah hidup saya ni ya. Yang ada kat kedai. Okey. Oh. Okey, cantik. Baling yang pertama. Udah hidup. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Siapa dah dekat. Saya layar dulu. Okey, comel. Satu lagi kita sakut kot. Abang, buat ke apa bang? Main pasir tak? Main dulu. Okey. Ni macam biasa kot, sakut juga udah hidup. Belah sana tadi bawa naik pagi sini. Oh, rezeki abang tu. Tak ada nak rakai sahabat. Sakit bebek korek dah. Macam ni. Dekat. Bismillah. Dekat-dekat. Ni apa dulu? Dia koyak. Dia koyak sudah dipotong siap-siap. Boleh bagi tak ada lagi. Air tak pasal lagi dia. Air macam tu. Air kumil Kau kumil dah. Pasal dah. Tak mau balik dah. Bismillah. Tak kau rasa.
Patrick. Apa kata sobat tu ya. Ya. Aku kata bunyi belum naik pagi ebek pun naik kau ni. Belum kanan. Oh. Oh, comel. Oh, rezeki. Eh, mana? Jangan hebek ni. Oh, tak ada nak rakit awak. Kau korakan. Kotai. Korakan. Ni kau kita nak naik. Kan? Air ni dia. Oh, air mai kat ni pula. Oh, kat bawah. Oh, ya sakut pula. Bagi tu pula tak? Oh, pergi kat ni pula. Oh. Oh, buat rezeki. Ebek. Rezeki. Rezeki pagi. Oh, kasar ni. Gambar gantung di situ kan. Oh, rezeki. Oh. Oh, edit apa edit? Ni jalan dah. Oh. Jadi dah. Apa tu? Abang. Hebek. Capuk bola lah. Mesti ada duduk anak. Kau ni kalau tak ada yang makan. Bukan apa tu? Bek, kau mau bola. Nak mau manja. Mau manja pedu. Fresh lah dia tu. Kita boleh sekor ni. Kita pun mampu bila nak pakai. Apa? Ramu pakai apa itu? Kali anak mampu kali. Oh, tak ada raket sobat. Capuk. Capuk daripada pekor ke. Ada. Kau ni ramu aku ni. Yang macam ada. Ada 5 ekor tu. Oh, 5 ekor. Ada 6 dia dalam. Oh, Zainab ni. 5 ekor tu. Rezeki. Naik sekor. Kali orang nak mampu tu kali dia. Wala dah. Mengopek kat ni ya. Dia kata tak ada ni. Senyap pula saat ni galak sekor. Capuk tu tak ada berapa minit makan. Ni ada tu mani-mani kejap lagi. Tu nampak ngoti dah tu. Bau biru ni. Kita tunggu. Okey pun tak lama sangat balik dah setengah. Dia kata tak jadi balik. Kita tak apa. Santai-santai. Ada rezeki ada. Blokok ni ramai blokok ni. Okey. Nampak macam makan tu. Bawa orang. Naik tak kasar mana ni. Kita tengah teh tali je. Ada lah. Kau ngoti saja. Ngoti saja tu. Kalau boleh saya lagi kat kasar. Oh, alhamdulillah rezeki sungguh. Tak apa kita tunggu. Senyap belakang tu. Bawah sebelah sini pun senyap. Sebelah sini pun siap duduk nyeng di atas kursi. Oh, sedap wacik.
Apa lu senyak tak ni? Ada ni. Tak terik mana ni? Laya-laya. Oi. Oh, ada rezeki juga. Apa dia ni? Anak pari. Oh, halus. Wak saya pedah jadi ni. Pari. Jadilah, boleh lah. Tak jadi. Tak silap tu. Boleh sipel lah slow. Boleh start sipel lah. Tak jadi tu. Minyak lah. Gelama tak ada hari ni. Kurang jadi ni. Air comel air. Kali kira air start pasal. Bagi tak ada. Tengok lah sekali lagi. Kita tengah capuk lah sekali lagi. Best lagi ni. Tengah. Ngalah. Kalau tak jadi juga, sipel lah. Sebelah sini pun pos tinggal sore lagi daripada 2-3 orang sebelah sini. Bismillah. Tunggu setengah jam lagi. Kalau tak ada, kita caw lah. Hasil baru boleh 2 ekor lah. Belah sana ramai lagi belah sana. Belah bawah ni korel dah. Tak ada bang. Tak ada.
semua. Dah masuk pukul 11. Tak larat dah. Sebab baru habis kerja pagi tadi, terus datang mancing. Dapatlah mancing kejap pun jadilah. Orang pun kejap tak kurang tak ada lah. Sebelah sini pun, sebelah sana lah ramai lagi. Sebelah kanan. Bolehlah hasil hari ni 2 ekor saja. Ebek. Adalah manis-manis. Jadilah buat lauk, buat kari. Jadi kari. Apa kari? Suka tak macam ni? Suka. Okeylah semua. Apa pun kita bersurai dulu lah. Tak larat dah. Balik-balik tidur dah. Okey, jumpa di minggu depan pula insya-Allah. Okey. Assalamualaikum daripada Fixer Casting.